ibu adalah individu yang dah lama dalam industri. Pemain industri ni dah kira berapa tahun dah ibu? 50 tahun. 50 tahun ibu dalam lebih daripada usia saya. Masa umur 15 tahun. Menyanyi waktu school holidays. Untuk mencari pocket money lah orang putih kata kan. Waktu tu ada satu tempat ni memang, tapi yang kelakar tempat ni dia memang melahirkan ramai artis-artis Malaysia. Nama dia waktu tu ada Aida's Coffee House di Angkasa Raya. Benda tu dah tak ada dah. Building tu pun dah tak ada dah sekarang. Tapi nama tempat tu memang saya pernah dengar. Selalu dengar. Macam dulu Blues Gang. Itu Blues Gang. Ramai penyanyi yang mencipta nama di situ. So bila ibu menyanyi di situ, waktu tu cuti sekolah, ibu ingat sajalah nak kumpul duit kan. Sekali berdapat gaji masa tu umur 15 tahun dapat RM1,500. Wow, banyaknya duit kan. Happy lah balik. Mak nak beli apa? Mak nak beli washing machine, mak nak beli TV. Wah, basically waktu tu kita bekerja untuk membantu keluarga dalam selain pada bebanan bapak kita, kita sendiri nak cari rezeki untuk membantu. Macam pride lah dapat membantu parents kita kan, hilangkan beban tanggungan mereka. Tapi dengan tak cara langsung, waktu itu masa ibu menyanyi, ibu tidak tahu ramai director dan managing director dan sebagainya daripada recording companies yang datang melihat ibu waktu itu. At that time bila diorang dapat tahu adik Latif Ibrahim menyanyi di tempat ni semua datang. So waktu tu diorang nak sign kontrak, tapi waktu tu ibu rasa kalau diorang sign kontrak tu ibu terlalu muda dan barangkali ibu tidak akan faham apa itu komitmen, apa itu kerjaya, ke mana arah mana ibu nak pergi kan. So dia menunggu, kebetulan dah habis SPM, ibu tengah buat secretarial course, nak jadi secretary lah kononnya. Waktu juga kita ada offer untuk pergi bekerja sebagai stewardess untuk Saudi Airlines. Ada interview waktu tu, tetapi waktu yang sama saya dijemput Warner Music datang ke Kuala Lumpur, masa tu WEA. Saya tidak ada audition. Saya terus pergi sana sign kontrak. Jadi artis yang pertama wanita. Tapi action waktu tu. Nanti saya bawa balik kontrak, bagi lawyer saya check dulu. Konon macam lawyer pun tak ada. Lawyer tu bapa ibu lah. Kan? Just to make sure. Pasal kita tak tahu, tapi oleh kerana ibu ada background bapa seorang businessman, so kita dapat belajar banyak dari dia tu. Ibu selalu bertanya. Seorang anak yang selalu bertanya dan very close dengan my father. Lepas tu lagi bercakap lagi tu dengan arwah Abang Mat. Abang Mat, kalau Tijan nyanyi lagu ni, kalau tak meletup macam mana Abang Mat? Itu Tijan jangan risau. Tijan nyanyi aja, nanti Abang Mat ajar no. So basically ada Tan Sri Dr. Ahmad Nawab ni yang beri ibu satu positive vibes, di mana dia yang memberi kita semangat tu, mengatakan you can do it. Ibu terus sign dan terus rakamkan lagu album ibu yang pertama yang berjudul Sehari Dalam Cinta. Ala-ala ibu dah mention Datuk Ahmad Nawab kan, seniman besar yang saya rasa kita tahu dia juga antara orang yang kompos lagu-lagu P. seniman P. Ada juga kan, Datuk Jamal. Nama-nama besar lah kan. Nama besar. Macam mana ibu bekerja dengan dia? Sebab kita tahu dia adalah seorang musician yang power. Begitu disiplin. Saya belajar banyak sekali daripada beliau. Jadi seorang artis yang berdisiplin, waktu memainkan peranan yang penting. Waktu tu bila dah lepas, you cannot bring it back. So itu adalah salah satu yang ibu belajar. Dan ibu tahu itu adalah prinsipal yang paling bagus. Kerana selalu artis kita dikategoriskan sebagai insan yang never on time. Which saya tak suka. Kan? Saya tak suka, saya kata dan apakah direction ibu waktu itu? Adakah ibu ingin hanya menjadi seorang penyanyi ataukah my vision untuk menjadi seorang penghibur tanah air? Dan Bamat sentiasa menunjuk ajar, dan cara kita dulu recording bukan macam sekarang. You all ada cikgu mengajar, dah bagi demo album untuk dengar. Kita dulu terus pergi ke piano. Kita dapat melody line, kita dapat lyrics tu tadi, kita duduk dan kita dengar macam mana nak selitkan lirik-lirik yang tadi dalam arrangement lagu-lagu Bamat tadi. So bukan senang, very susah. Maksudnya saya tengah membayangkan dapat lirik, lepas tu dapat arrangement, main piano. Dia akan go through lagu tu dengan ibu di piano. Ibu sendiri kat situ. Sekarang dia main lagu
Da 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 kat piano ya. Ibu ni okey, teacher cuba masukkan macam mana. Surya memancarkan sinaran. You see? Bukan sesuatu yang kita dah macam kita duduk main dah, kita dah teacher dah rasa comfortable, teacher rasa dah boleh bawa lagu ni, lirik di depan, tapi ibu salah seorang artis yang suka hafal lirik dulu sebelum masuk studio. Pasal kita nak menjiwai lagu tu. Kalau kita dah baca tu kan, kita dah tak tahu feel tu, dah tak tahu ke mana. Maksudnya ibu instrumen dengan vokal record sekali? Tak. Instruments rhythm section akan start dulu. Tapi Abang Mat, dia punya music is full strings, horns, dengan dia punya saxophone, semua. Tidak ada yang digitalize. Semua original players. Dalam studio tu kita akan dapat 5-6 girls yang duduk main violin depan kita. Semua budak-budak yang qualified lah. And then backing singers pun ada professional singers yang menyanyi di club. So waktu itu ibu rasa kalau kita cerita tentang industri muzik ni, itu time gah lah waktu kita. Waktu the prime lah. Arwah Syaifah Aini, DJ dia, Abang Hilami, Ujar Rashid. Ini semua saya rasa kalau anak-anak muda sekarang tidak dapat merasai apa yang kami ada waktu itu. Betul. Lain. Ibu mungkin boleh kongsikan macam mana seniman Ahmad Awwab, Datuk Ahmad Awwab ni. Yelah, ibu mention tentang disiplin tadi. Betul. Macam mana dari sudut knowledge dia tentang muzik? Dia punya exposure family dia musical, very musical. Adik-beradik dia, bapa dia. So exposure waktu itu seperti mana yang kita tahu, dia main muzik-muzik untuk filem kan. Dia kawan baik dengan Tan Sri P. Ramlee. So Tan Sri banyak juga mengajar dia. So dia sebagai musician waktu dulu, ibu rasa diorang punya bakat ni semula jadi. Diorang mengambil kerja diorang begitu orang kata serius. Bukan satu. Pasal waktu dulu tak sesenang sekarang. Dulu susah. You kena kerja bermati-matian, you kena tunjukkan you punya kehebatan, apa you boleh lakukan. So waktu dia bekerja dengan Allahyarham P. Ramlee dulu, ibu rasa banyak sekali yang diorang compare notes. Compare notes lah, macam mana nak menyanyikan lagu ni, macam mana nak buat arrangement lagu. Ini lain tau nak. Composing tu lain, arrangement tu lain. You see? So benda tu bukannya sesuatu yang senang. Itulah bila kita bekerja dengan dia, Khadijah Ibrahim, Syaifah Aini, Latif Ibrahim, Amin, ni dia dah tahu. Dia dah tahu penyanyi ni tone dia begini. Range dia begini. Apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat. So tidak ada lagu yang dia bagi ibu yang ibu tidak boleh nyanyi. Pasal dia dah tahu. Tetapi dia ada elemen-elemen dangdut tu dia masih ada. Pasal dia itu adalah dia, jiwa dia kan. Macam satu hari tu dia sibuk nyanyi lagu yang ibu rasa macam mana aku nak nyanyi lagu ni kan. Tapi ibu kata walau bagaimanapun ni satu challenge buat ibu. Kan ibu kata ibu akan cuba menyanyi ya. Dan ibu rasa ibu dapat menyanyikan dengan baik ya. Kan ibu kata pasal Abang Mat ni kan, kalau kita tak deliver kan, dia tak marah tu. Dia punya marah tu kan, dia marah macam tak marah. Saya kata ibu buat mistake terlalu banyak dalam studio nanti. Satu je dia akan cakap, kenapa bodoh sangat no? Aduh, dengarlah ibu. Dah mati aku. Dia panggil aku bodoh. Budak kecil lah, baru 18 tahun kan. Kena marah dengan orang yang kita sanjung kan. Dan dia berkata, okey, dia panggil aku bodoh. Okey, aku akan tunjukkan kat dia yang aku boleh buat. Maknanya, guru kita tu memberikan kita sesuatu yang baik. Maknanya kita tak ambil benda tu negatif. Kan? Dia agak keras lah. Betul. Tapi perlahan je. Nada tu perlahan. Tapi dia punya sampai rasa tu. Sampai masuk macam kena pisau lah ibu. Ya. Kata, teruk ni kata. Siapa yang lagi yang ibu boleh kongsikan mentor-mentor ibu ketika itu? Saya rasa abang saya dan kakak saya kakak saya Sofia Ibrahim. Datangnya, lahirnya, saya sebenarnya waktu saya kecil tu ibu tak minat menyanyi tau. Tapi oleh kerana kakak ibu selalu menyanyi di kelab malam. Waktu tu kelab malam memang kira gig yang besar-besar lah kan, yang dijemput untuk menyanyi di hotel-hotel dan sebagainya.
dah satu beban untuk ibu pula untuk menulis lirik untuk dia. Macam lagu Shirley Bassey kan. Dia kata, "Dek, akak malam ni akak kena nyanyi lagu Shirley Bassey. Tapi akak tak tahu lirik dia. Boleh tak adik dengar lagu ni, adik tuliskan lirik tu. I like to run away from you, but if you never found me, I would die." So ibu kena dengar, apa benda lah Mak Saleh ni cakap kan tulis. Okey kak, bang kali ni lah kak lirik je kan. Dan itu sebelum dia belajar lagu tu, ibu dah tahu lagu tu. Oh. Kan? And dulu semua jalan orang putih nak lagu jazz, lagu cabaret, lagu you name it lah, apa yang ada waktu tu, exposure kita waktu tu daripada luar begitu besar dan begitu influence begitu besar. Dan harus saya katakan di sini, rugi kalau kita tak belajar waktu Betul. The genre tu, macam-macam genre yang kita diberi untuk menyanyi waktu tu. So benda tu dengan automatically ibu menjadi penyanyi tersendiri lah. Maknanya ibu menyanyi seorang-seorang. Okay. Lepas tu dah habis buat lagu untuk dia. Kadang-kadang dia dijemput di istana menyanyi. Ke satu istana. So club tak ada penyanyi. Bila club tak ada penyanyi. Tak ada penyanyi. Si kecil ni lah pakai baju gaun. Pergilah nyanyi untuk dia. Ganti dia waktu malam tu. Pasal lagu semua dah tahu. So kadang-kadang abang-abang yang ibu dah kenal, yang lama-lama musician yang main di RTM semua tu, tak apa, Tija boleh buat. Tija nyanyi satu set je. Kata, bang, kau tak balik kan nanti bapak marah, besok nak sekolah. Sekolah lagi. You bayangkan. Tapi ibu tak buat benda tu selalu. Ibu tak buat benda tu selalu pasal bapak tak benarkan. Ibu memang sebelum tu memang ada menyanyi. Tak ada. Ibu baru menyanyi. Tak ada. Ibu ni penulis lirik, orang kata. Tulis lirik. Dengar dekat radio, dia tulis. Dekat kelab tu macam mana boleh? Pasal kakak kena pergi ke istana. So tidak ada orang ganti. Replace. Siapa yang mencadangkan? Dia lah. Oh, dia cakap adik boleh nyanyi. Dia cakap musician, tak apa. Dia kata, my sister can sing because she know all the song. Oh. So kita gantilah dia malam tu. Tapi sebelum tu memang dekat rumah ibu menyanyi. Tak ada. Oh, Tak ada juga. Ada kan ibu cakap tadi, ibu tak. Ada langsung. Pasal kita ni dikelilingi oleh selebriti dalam kehidupan kita. Dia bermulai dengan datuk ibu, Aman Belon. Kalau you pergi dekat kita punya museum negara, you akan baca tentang datuk saya. Seorang pelawak, seorang pelakon, bangsawan dan sebagainya. Aman Belon. Diikuti dengan pakcik saya, Husin Abu Hassan. Lepas tu kakak saya, Sofia Ibrahim. Lepas tu abang saya. Kadang-kadang bila pergi sekolah, ini Datuk Ibrahim ni adik. Ibu macam buat pekak, tak nak dengar. Keluarga Bukan, sendiri tu. ibu rasa macam benda tu bukan sesuatu yang ibu rasa megah dan sebagainya. Kata okey lah, come from musical family, from actress and actress. Benda tu tak jadi, tak membuatkan kita rasa megah. Macam okey lah. Kadang-kadang rasa macam pelik. Asyik-asyik orang nak kacau, your brother Datuk Ibrahim kan. Tapi sebagai adik, melihat dia orang tu, sebagai cucu melihat dia orang, ibu rasa macam happy sekali melihat bakat mereka begitu besar. Itu antara yang menyumbang jugalah. Kenapa macam memang mana ibu dia orang boleh sebenarnya. Ibu rasa kalau tak ada dia orang, siapa dah kenal ibu?